Okey, selamat datang ke kupasan kita kali ni. Korang pernah terfikir tak, macam mana sebenarnya negeri-negeri Melayu urus pentadbiran diorang sebelum British masuk campur? Realitinya, jauh lebih hebat daripada apa yang kita selalu sangka. Sebenarnya, sebelum kehadiran kuasa luar, negeri macam Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor ni dah pun ada sistem pentadbiran yang sangat canggih dan berdaulat. Diorang bukan sekadar entiti lemah yang tunggu nak ditadbir tau. Diorang adalah kerajaan yang terurus dengan sangat rapi. Hari ini, kita akan bongkarkan rahsia kedaulatan diorang dan tengok sendiri macam mana kelima-lima negeri ini bina struktur pemerintahan yang mampu menangkis, mengimbangi, malah mencabar kuasa imperialis. Jom kita terus masuk ke topik. Untuk kupasan kali ini, ada 6 fokus utama. Latar belakang pemerintahan, sistem pentadbiran kesultanan, strategi hubungan luar, asas sistem perundangan, undang-undang tubuh negeri dan akhirnya benteng pemodenan negeri. Kita mulakan dengan bahagian pertama, latar belakang pemerintahan. Asal-usul kedaulatan. Kalau kita perhatikan betul-betul, setiap negeri ini ada sejarah pengasasan yang berbeza-beza. Contohnya macam Perlis yang berpisah dari Kedah pada tahun 1842 atau Kelantan yang berjaya disatukan oleh Long Yunus. Terengganu pulih diasaskan lebih awal pada abad ke-18 oleh Sultan Zainal Abidin pertama, manakala Johor pula menyaksikan kebangkitan pemerintahan dari keturunan Temenggung. Tapi, pokok pangkalnya kat sini ialah kesemua mereka ni berjaya letakkan satu asas kesultanan yang sah dan diiktiraf. Asas inilah yang menjadi tulang belakang mutlak kepada kestabilan politik diorang pada waktu tu. Bergerak ke bahagian kedua, sistem pentadbiran kesultanan, kuasa dan rakyat. Benda ni memang cantik untuk digambarkan. Kedaulatan perlukan jentera pentadbiran yang tersusun kan? Kalau tengok gambar lama ni, kita boleh nampak pusat pentadbiran bersejarah dan berbanding dengan hari ni, berdirinya Wisma Darul Aman di Kedah yang serba moden. Ini bukti nyata yang urus tadbir tradisional yang asalnya digerakkan sama-sama oleh sultan dan pembesar dah pun berevolusi jadi institusi fizikal yang sangat kukuh. Pendek kata, sistem pentadbiran yang cekap dan berhierarki inilah nadi utama yang bawa kemakmuran kepada sesebuah negeri. Korang tengok abang-abang pegawai pentadbiran Kelantan tahun 1920-an ni. Diorang ni jadi bukti yang kesultanan dulu tak mentadbir secara sembrono atau sekadar bagi arahan dari dalam istana je tau. Sistem hierarki ni turun sampai ke akar umbi. Di Kelantan, sistem pengurusan wilayah diorang sangat berstruktur, dibahagikan kepada beberapa jajahan macam Pasir Putih dan Pasir Mas. Kat peringkat paling bawah pula, pentadbiran ni dijalankan oleh individu yang digelar Tok Kueng. Tok Kueng ni akan dibantu oleh para imam untuk pastikan undang-undang dipatuhi dan kebajikan rakyat betul-betul terjaga. Seterusnya, bahagian ketiga, strategi hubungan luar sebagai perisai kedaulatan. Kena ingat tahu hubungan yang dijalinkan dengan Siam, Patani dan negeri-negeri jiran ni bukan sekadar nak beramah mesra minum petang. Langsung tak. Ini adalah langkah diplomatik yang sangat kritikal. Hubungan luar ni bermatlamat untuk dapatkan backup pertahanan kalau diserang, wujudkan jaringan perdagangan untuk kuatkan ekonomi dan paling penting dapatkan pengiktirafan rasmi tentang status sultan sebagai pemerintah. Hubungan diplomatik yang seimbang ni umpama perisai serampang dua mata untuk blok ancaman kuasa luar yang tengah rancak nak luaskan empayar penjajahan diorang masa tu. Istiadat diraja yang gilang gemilang macam ni sebenarnya satu manifestasi visual kedaulatan sesebuah negeri tu di mata dunia. Dan kalau kita borak pasal diplomasi antarabangsa, strategi Maharaja Abu Bakar dari Johor memang next level. Baginda tak mainlah setakat pusing-pusing Asia Tenggara je. Baginda berlayar rentas benua merata-rata sampai ke Eropah dan Jepun. Ini satu tindakan yang sangat berani dan bijak. Melalui siri lawatan ni, kuasa-kuasa besar mula bagi pengiktirafan rasmi kepada Johor sebagai sebuah negeri yang moden. Kesannya, British jadi susah nak masuk campur urusan negeri Johor sesuka hati. Masuk bahagian keempat, asas sistem perundangan, keadilan Islam. Bila sesebuah negeri mendakwa diorang merdeka, kenalah ada undang-undang yang adil kan? Naskah Undang-Undang Negeri Kelantan ni adalah bukti kukuh yang sistem kehakiman negeri-negeri Melayu masa tu berakar umbi secara mendalam daripada prinsip keadilan Islam. Segala hak dan tanggungjawab kerajaan serta rakyat digariskan dengan cukup teliti. Malah, nak lantik hakim untuk mahkamah pun bukan boleh sembrono. Hanya individu yang betul-betul berkebolehan tinggi dan arif tentang agama je yang akan dipilih. Ini penting untuk pastikan keadilan yang adil dan saksama untuk semua lapisan masyarakat. Sekarang kita sampai ke kemuncak pertahanan kita. Bahagian kelima, Undang-Undang Tubuh Negeri sebagai pertahanan intelek. Apa yang sangat menarik tentang benda ni adalah
kita dapat lihat satu peralihan gergasi dari sekadar adat lisan kepada undang-undang bertulis. Bayangkan, zaman tu Kesultanan Melayu dah berani bertindak ke arah sistem raja berperlembagaan. Johor yang mulakan dulu pada tahun 1895 melalui Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Lepas tu, Terengganu ikut jejak langkah proaktif ni pada tahun 1911. Perlembagaan bertulis macam ni bukan je ubah landscape politik tempatan 100%, malah jadi dinding kebal untuk pertahankan negeri. Bila kita letak dua undang-undang tubuh ni sebelah-sebelah, Johor 1985 dan Terengganu 1911, kita akan jumpa satu persamaan yang sangat-sangat kritikal. Korang tahu apa? Larangan mutlak menyerahkan negeri. Fasal ni sebenarnya senjata terhebat untuk kunci kedaulatan secara perundangan. Fasal ni dengan tegas menyatakan yang tak kiralah sultan ke, menteri ke, diorang secara automatik tak ada hak nak serahkan wilayah kepada mana-mana kerajaan asing. Bermakna, British tak boleh sekadar paksa sultan sain surat penyerahan kuasa sebab dari sudut perlembagaan tertinggi negeri itu sendiri, tindakan macam tu tak sah. Bijak gila kan? Ini betul-betul pertahanan minda dan struktur yang brilliant. Dan akhirnya, bahagian ke-6, Benteng Pemodenan Negeri, warisan hari ini. Bila korang tengok bangunan Wisma Darul Iman yang serba moden dan megah ni, sebenarnya ini adalah hasil manifestasi moden dari asas-asas lama yang dah dibina ratusan tahun dulu. Tindakan berani para sultan dan pembesar zaman tu untuk kodifikasikan undang-undang dan menstrukturkan jabatan kerajaan memang sangat berbaloi. Ia berjaya blok kemaraan kuasa luar dan membolehkan negeri-negeri ni berfungsi dengan pengasingan kuasa yang betul. Dari penubuhan jabatan perbendaharaan, pos, mahkamah, sampailah ke perancangan strategik hari ini, kesemuanya adalah warisan terus daripada kebijaksanaan pemerintahan pada waktu tu. Okey, untuk menutup kupasan kita hari ini, saya nak tinggalkan satu persoalan cepu mas yang turut ditanya dalam buku teks sejarah korang untuk kita fikirkan sama-sama. Berdasarkan semua pertahanan struktur, diplomatik dan perlembagaan yang kita dah sembang tadi, apakah sebenarnya tujuan penggubalan sesuatu undang-undang itu? Adakah ia sekadar himpunan perkataan atas kertas atau ia adalah teras utama kepada kebebasan dan identiti kita sebagai warga negara? Fikirkanlah macam mana undang-undang tubuh masa lampau dah selamatkan negeri-negeri ini dari diserahkan begitu je. Dan renungkan macam mana undang-undang yang ada hari ini kekalkan kestabilan negara kita. Terima kasih sebab join kupasan kali ini dan pastikan korang sentiasa lapar nak tahu sejarah kita.